jambatan kayu sana. Wah, tu nak buat jambatan. Kita dekat belakang rumah dia kita bina jambatan kolatan. Besar ke kecil? Kecil. Kecil untuk apa? Untuk budak kecil. Jambatan yang kecil lah itu. Yang kecil. Nanti kalau sempit macam mana? Mungkin kalau tak ada pemegang, orang boleh jatuh. Tapi boleh jatuh. Cuba cerita macam mana nak bina rumah dia. Pakai kayu. Kayu, okey kita ambil kayu. Lepas tu? Ambil kayu tak macam ni? Pasang pagar. Pagar. Wow, okey pasang pagar. Kita ada tangga tak nak panjat ni macam tu? Ya. Ada. Ada. Mestilah. Berasa tu. Kalau ada kayu mesti kita boleh buat ni. Jom kita bina sekarang. Okey. Nanti aku bawa dia tali, okey? Okey, nak alihkan daun. Duduk Dia siap. kayu jambatan. Rehat 5 minit dulu. Sekejap, dia 5 minit. Tangga. Kayu pagar tangga. Macam mana nak bagi kayu tegak? Kayu tegak. Tak apa. Nak pasang pagar je. Senang. Mudah je. Tapi tahu cara dia? Tahu? Abah lah. Loh, okeylah dia dah besar. Nanti kan dah besar. Pasang tali. Tali betul? Tali. Ini tali. Dapat nak simen tak? Semen tu apa? Ada. Dah boleh bakar? Itu aku kata kita buat tree house kat belakang rumah Anjang. Macam mana dia nak buat tree house? Pasang paku, buat tingkap, buat tangga. Okey. Senang je lah. Nak bawa katil boleh buat. Boleh kalau dia pandai. Berapa minit sekarang? 1 minit. Bolehlah dah hati jalan-jalan sini. Boleh bakar? Boleh. Larat ke panjat situ. Tengok situ tak? Be careful.